Kita tahu kita nak shopping, kita kena, kita kena bawa bag shopping. Dalam ni penuh ya guys. Kita mencari yang pakai bag Yonvik ah. Cukup ke ni? Kecil ni. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni hari Sabtu. Sebenarnya lagi 2 hari Mia akan balik Melaka. If korang tak tahu, Mia belajar dekat Melaka. So, selagi kita ada masa, lagi 2 hari, saya akan cubalah buat vlog sebanyak yang mungkin supaya saya tak tinggal lama sangat YouTube ni. Okay? At least minggu depan ada video, minggu depan lagi satu pun ada video. Macam tu. Sekarang ni Mia nak pergi beli dia tak adalah grocery sangat pun, tapi kita nak pergi Lotus sebab Mia nak beli macam biskut ke anything makanan untuk asrama lah. Macam tu. Asrama. Boleh lah asrama kan, walaupun pergi belajar pun, tapi tak apa, kita still memanggil asrama. Maksudnya macam tu lah. Kita tak belilah biskut-biskut ke, jajan ke, air-air ke, macam tu lah. Lepas tu lagi satu juga, saya nak mencari luggage. Okay? Sebab luggage saya dah rosak. Tak rosak, dia macam dah punah. Itu tak punah dengan rosak sama je. Kita dah standby untuk paper bag. Walaupun kita pergi Lotus, tapi bag 99 tak apa. Walaupun kalau korang tengok vlog sebelum ni, outfit dia sama, hoodie dan turun sarung ni, it's okay. Korang abaikan je. Sebab saya memang jenis orang yang suka sarung je. Wah, isi minyak kereta. Bukan untuk yelah. Dapat duit tapi untuk isi minyak guys. Baik. RM40 Lagi 10? Tak senggol ke? Tak senggol ada. Lepas tu 40 je. 10 liter balik lah. Aduh. Ingat bagi RM10. Kalau boleh benda yang paling senang tu lah. Itulah yang Mia ambil. That's why sarung je hoodie, turun sarung, settle, jom kita keluar. Kalau boleh makeup pun Mia malas juga. Sekarang ni Mia tengah nak menjaga skin. Skin saya boleh dikatakan dia breakout jugalah sepanjang saya hidup ni. Tapi sekarang ni dia dah macam makin better. So that's why Mia tak nak makeup ke apa-apa ke, just pakai skincare je. Okay? So jom kita gerak. Kita dah sampai dekat Lotus. Walaupun kita punya outfit agak biasa, tapi bag kena fancy. So comel kan? Comel. Walaupun kita dah habis raya, tapi tak apa. Ni harga dia. Design macam ni pun cantik. Cantik loh. Kain dia macam kain cotton yang lembut. Tengok, mau pakai. Sekejap lah. Kita nak masuk jap. Macam klinik haiwan. Ni syurga Mika dan Juicy. Mana? Kau untuk member je. Oh ni hari tu kakak beli ni. Nak beli juga untuk Royal Canin. Bagilah makan sedap sikit kan. Untuk hair and skin. Kita dah beli Purina punya. Purina ni memang diorang punya makanan. Purina One dengan Royal Canin. Nak lagi kah? Shiba. So big. Comel lah. Comel. Guys, nak kalorin ke? Kalau purple ni dah lama sangat tak datang, sampai dia punya kedudukan pun dah lain dah. Oh, saya nak beli luggage for breakfast. Oh yes. Ini in pouch ke? Kan? Ada berapa kan? Ambil yang ni. Yang ni
Yang kecil je ada 8. Tapi tak ada yang coklat. Oh Allah, tak ada yang coklat. Kan yang coklat. Maaf cakap, memang tak ada. Memang tak ada. Nak nabati lagi murah daripada chips more. Tak balik lah. Tak nak lah. Saya nak yang ni. You see me now. Jom, saya rasa nak Maggi pula. Maggi. Nak Maggi yang mana ni? Ya Allah. Rambangnya mata. Tapi saya rasa saya kena ambil cup juga. But mengambil rasa tu, uish. Dia macam instant, kita tinggal letak air je, boleh masak kat asrama. Tapi kenapa besar-besar? Tak ada kecil sikit ke? Saya terbeli. Oh, berat. Berat. Jom balik. Lepas tu kita nak pergi makan nasi padang. Sebab besok Kak A pun dah masuk asrama, Mia pun dah balik belajar. So selagi masa komplit kita punya family ni, kita nak pergi makan. Kita dah sampai nak makan tengah hari. Uish. Itulah dush. Wow. Ada. Apa tu? Oh, ada. Apa urat keting? Ni ada ulam. Nak ulam. 2. Okay. Ni kita punya nasi padang. Kita ada gulai ayam, tempe dan kobis ulam. Kita ada sambal dia. Tapi nanti kita nak ambil urat keting. Ni urat keting. Daging ke paru? Daging ke? Daging. Abang nak tambah nanti abang ambil sana. Urat keting. Wah, itu kuat. Just dapat urat keting. Baik. Kita balik, kita dah dapat makan kita punya nasi padang. Kita lunch nasi padang hari ni. So jom kita nak balik. Oh, by the way, memang makan dekat nasi padang asli Minangkabau. Dia dekat dengan Hospital Bersalin Razif Kelang. Lah, berat. Kita buat grocery haul lah. Grocery haul. It's okay. Kita teruskan, okay? Firstly, aduh. Wah, dah masuk dah ni. Kita nak buat video. Okay. So firstly, saya beli beras, okay? Sebab dekat sana memang saya masak nasi. So Mia just tinggal beli lauk je lah. Tapi Mia tak jumpa. Mia selalu beli yang 5 kg. Tapi Mia tak jumpa yang 5 kg. Bukan tak jumpa, dah habis. So jadinya Mia belilah 3. Ada lagi 1 tu. Tak cukup tangan angkat. Beli je lah 1 kg ni. Beli 3 okay. Boleh lah dapat 3 kg kan. Next saya beli ni. Wah, sangat tak sihat Astagfirullah. Tapi tak apa. So kita ada tisu. Tisu tu penting. Lepas tu saya beli Maggi pedas gila. Mia suka yang tom yum ni. Tom yum ni memang sedap. Lepas tu saya beli cereal. Yang ni memang untuk breakfast before pergi kelas tu. Sebab memang everyday kelas pagi pukul 8.30 ataupun 9.30 ataupun 10.30. So saya memerlukan benda-benda makan-makan ni lah. Kalau tak saya pening. Saya dah start pening.
dah start tak boleh belajar. Macam tu, okay. Another breakfast, kita ada Nestum. Ni Mia beli yang coklat punya, dia 3 in 1. So senang, tinggal letak air je. Tepung goreng pisang, nanti bolehlah beli pisang kat sana kan. Lepas tu ada instant cucuk udang. Yang ni tinggal letak air, lepas tu settle. Kita ada nabati, yang ni dia yang jenis cube. Beli mie sedap, flavor soto. Last one, kita ada kimchi. Kat rumah Mia beli ni, tomato cherry ni. Oi, favorite. Yang ni snack yang sangat-sangat. Kita punya haul untuk beli barang-barang nak balik asrama tadi. Sampai situ saja video Mia untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Okay. Terima kasih untuk tengok. Bye. Syih tengok kat luar. Syih tengok kat luar ke Syih tengok kamera? Syih tengok kamera? Pandainya tengok kamera. Syih nak tengok kat luar. Sebab bawah ni kita dah letak jaring. So dia tak boleh nak keluar. Mika dia boleh keluar sebab dia panjat. Dia lompat je. Syih sebab dia berat. Kan Syih? Syih berat Syih? Silakan Syih nak tengok kan? Kan? Syih? By the way collar dia collar baru guys. Ada ribbon. Docip. Ayah. Alahai. Cik nak keluar. Tadi kan dah jumpa Pak Uci. Syih pergi beraya tadi kan Syih? Cik dah jumpa Pak Uci kan? Muka comel betul.